Satu masa tu, trend tu adalah orang ramai datang. Yang sepatutnya kita orang memang yakin orang ramai datang. Tapi tak ada orang datang. Saya ingat tak sampai 10 orang datang hari tu. Tapi lauk yang disediakan tu untuk 1,000 ke 2,000 orang. Saya bungkus semua, saya hantar kat masjid, saya hantar kat sekolah, saya hantar dekat, bagilah orang-orang yang lalu depan kedai saya ni, saya bagi je. Anggaplah itu pengajaran saya dan anggaplah itu harga yang perlu saya bayar lah. Saya Bazli, pemilik pelosok Salai Bukit Kucing Jeram. Kalau korang peminat Salai, korang wajib datang sini untuk rasa nostalgia dan rasa Salai yang moden tapi maintain kualiti tradisional. Macam mana korang datang sini, korang boleh waste je pelosok Salai Bukit Kucing Jeram Selangor. Pelosok Salai ni bermula 1 Oktober 2022 kalau tak saya, exactly after COVID. Sebelum ni saya bekerja di bahagian penerbangan sebagai senior flight attendant. Kedai ni bermula dengan kemah 8x8 tau, kecil je. Dan time tu kita mengharapkan daripada takeaway. Time tu tak sampai sebulan saya rasa, kita berubah ke kemah lebih besar, which is kemah juga, kemah 20x20. Time tu bolehlah dine in dalam 4 table, which is dalam 16 seating macam tu. Dan dari situ bermula besar dan kita dah boleh cover untuk 400 ke 500 seating sampai sekarang. Apa yang membuatkan saya resign dan saya buat bisnes ni, dia sini tau. Dia saya rasa macam time tu saya dah minat gila dengan bisnes. Saya adalah buat few things bisnes kecil-kecilan. Saya minat bisnes. Masakan tu sikit, tapi saya lebih minat kepada bisnes. So saya fikir time tu bila lagi kalau bukan sekarang. So saya decide untuk resign dan saya terus buat dengan kedai makan. Pada permulaannya memang tak adalah terus besar, tak adalah dapat gaji macam gaji dalam sebagai senior flight attendant. Tapi saya nampak dia ada positif bisnes tu. Dari situlah saya decide untuk resign. Resepi ni pula macam mana saya belajar. Saya suka makan salai, tapi salai-salai yang saya nak pergi tu dia terlalu jauh daripada tempat saya. Dan salai dia tu, my god, pedas dia saya tak boleh hirup. Jadi, apa yang saya buat adalah saya belajar dengan orang yang buat salai itu. Saya belajar, saya tengok Google, tengok Facebook, tengok TikTok, tengok YouTube macam mana nak buat salai ni, apa yang kekurangan salai di Negeri Sembilan, apa kelebihan dia, saya ambil dan saya cuba olah supaya boleh diterima penduduk Selangor yang nak makan pedas tapi tak pedas sangat, tak menjerit. Dia tak pijau, tapi dia boleh layan. Dia kuah tu boleh dihirup dengan seronok lah, dengan enjoy pedas tu. Okey, untuk operasi kedai pada bulan Ramadan, kita buka setiap hari tau. Dari jam 4 petang sampai 8.30 malam. Korang boleh datang sini, nak tapau ke, nak dine in pun boleh. Tapi for those yang dine in, kami nak korang booking siap-siap supaya seat tu available untuk korang. Sebab ada masa seat tak mencukupi. So, saya advise untuk korang booking awal. Untuk hari selain Ramadan, kita buka pada setiap hari kecuali hari Rabu daripada jam 10 pagi sampai jam 4.30 petang saja tau. So, korang kalau nak datang awal. Sebab awal-awal tu lauk masih banyak lagi. Kalau dah hujung-hujung tu dia dah tak banyak dah. Untuk yang tak sempat nak singgah, korang boleh je Lala Move ke order telefon 016-482-0552. Korang boleh je order dari situ. Kita akan hantar Lala Move. Okay, kalau yang nak daging salai sahaja, boleh tengok TikTok kami, Pelosok Salai. Boleh tekan beg kuning kat situ. Yang
yang best kat sini, of course lah, kita kedai salai. So, yang best adalah masakan salai lah. Tapi apa yang saya nak highlightkan adalah daging salai masak lemak cili api. Sebab kita orang, untuk pelosok salai, kami salai dengan kayu rambutan. Tak macam, mungkin kat tempat lain tak ada, mungkin ada, saya tak pasti. Tapi kami hanya fokus dekat kayu rambutan. Kenapa kita orang pilih, kenapa pelosok salai pilih kayu rambutan? Sebab kayu rambutan ni dia ada rasa aroma, dia menghasilkan aroma yang lebih kick tau. Dia taklah rasa sampai taklah kick kau salai tu tak, tapi rasa dia ada aroma tersendiri yang bila kita makan kita betul-betul rasa enjoy benda tu. Selain tu, untuk bulan Ramadan bukan setakat salai je kita ada mango sarbat, kita ada asam pedas pari, kita ada roti john Big Mac, dan kita juga ada ayam bakar Apollo, dan paling best adalah sate kambing Surabaya. Sate kambing kita ni pun ada peminat yang tersendiri tau. So, kalau korang nak rasa kelainan sate kambing Surabaya ni, korang boleh je datang bila-bila. Nanti korang order je. Dia bukan dalam musim Ramadan, tapi dia ada sepanjang musim. Okay, cabaran berniaga ni kan, cabaran dia harga bahan mentah. Kejap naik, kejap turun, kejap naik lagi, kejap turun, dia tak menentu. Tapi kami di pelosok salai, kami cuba untuk sebaiknya akan kontrol harga, dan yang penting kualiti makanan tu tak lari. Kalau cabaran pekerja keluar masuk itu biasa. Tapi apa yang kami buat adalah kami ada latihan, dan setiap pekerja perlu ikut SOP yang kami tetapkan lah. Waktu peak hour ni antara cabaran-cabaran yang besar lah. Kita buka kedai, kita tak tahu orang datang ke tak datang. Itu cabarannya. Tapi kalau kita dah biasa, dah selalu dah pandai susun, kita akan nampak trend naik turun tau. So time tu lah kita decide, waktu ni okey, kita sediakan lauk yang banyak. Maksudnya kita ready untuk kedatangan orang ramai pada waktu sekian. Tapi insya-Allah, walaupun orang ramai datang serentak, kita dah tambah baik sistem, dan kita boleh uruskan pesanan tu dengan lancar. Kalau dulu kita kerja masa saya sebagai senior flight attendant dulu, saya tahu jumlah gaji. Dan gaji tu saya tahulah berapa saya expect gaji tu, sebab kita disusun kan. Tapi berniaga ni best sebab kita tak tahu tau, dia mencabar tau. Saya rasa ada masa tu saya rasa macam stress, burn out. Tapi dia ada sweet memory yang macam mana cakap yalah, kita bisnes kan, kita tak tahu berapa untung kita hujung bulan. Ada ke duit, ada ke untung, kita tak tahu. Tapi itulah yang saya rasa banyak membantu saya, mematangkan saya untuk susun semula bisnes saya, pelosok salai ini, untuk bagi gaji saya dengan elok. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pelosok salai boleh bagi saya gaji lebih daripada apa yang saya dapat sebelum ni lah. Ramai regular customer yang datang dari jauh tau. Datang dari Perak, datang daripada Kedah, Pahang, Johor. Paling jauh adalah Singapura. Setakat ni yang saya jumpa, dia memang dari Singapura semata-mata datang sini nak makan daging salai. Dan sebab lain adalah sate kambing Surabaya. Ada satu momen tu, saya nak cerita lah. Sedih tak sedih lah. Bagi saya, it's a lesson learned for us lah. Satu momen tu, kita orang expect tau. Kita orang kan ada trend, kita dah nampak trend, dah boleh baca trend. Satu masa tu, trend tu adalah orang ramai datang. Yang sepatutnya kita orang memang yakin orang ramai datang. Tapi tak ada orang datang. Saya ingat tak sampai 10 orang datang hari tu. Tapi lauk yang disediakan tu untuk 1,000 ke 2,000 orang. Banyak kan?
Tapi saya cakap dengan diri saya, okey tak apa, ini adalah pengajaran untuk saya supaya lepas ni berhati-hati. Dan apa saya buat dengan lauk-lauk yang tak habis tu, saya bungkus semua, saya hantar kat masjid, saya hantar kat sekolah, saya hantar dekat, bagilah orang-orang yang lalu depan kedai saya ni, saya bagi je. Anggaplah itu pengajaran saya dan anggaplah itu harga yang perlu saya bayar lah. Saya tengah berusaha untuk tengah buat blueprint untuk tambah baik kualiti servis, kualiti makanan, dan saya cuba untuk tambah cawangan satu lagi supaya orang-orang yang jauh tu boleh datang. So kalau korang yang nak makan daging salai, itik salai, keli salai, ayam salai, korang boleh datang kat Pasar Salai sebab kami punya salai adalah lain daripada yang lain, insya-Allah, dan dia ada kualiti tersendiri yang korang patut cuba. Selain tu, kalau korang yang ada anak kecil ke yang tak makan pedas, jangan risau, dekat Pulau Salai ni bukan semua benda pedas. InsyaAllah ada juga makanan-makanan lain yang korang boleh makan, yang korang yang tak makan pedas boleh makan. So saya nak jemput korang untuk datanglah Pulau Salai. Datang awal tau, sebab selalunya kalau datang lama-lama ni lauk dah habis.